pula ini burung ni. Tapi sebenarnya saya nak start semalam lagi, masa malam raya lah. Tapi yang tu dah nak kemas, saya baju, masak. Jadi benda semua macam terasa macam leceh dah pula. Jadi kita start pagi ni juga. Sorry guys kalau saya tak dengar sangat juga sebab saya belum sihat. Okay, kita menantikan keluarga saya ni buat apa pagi raya. Pagi raya ke, malam raya ke, petang raya ke, malam raya ke, kita buat apa. So nantikan je. Jadi bye bye. Dan gimana Long? Nak bagi selamat raya. Kita akan tukar baju dulu untuk nak prepare makanan. Sekejap lagi cousin kita orang sampai. Ramai, tak tahu lah ramai ke tak raya tahun ni. So tukar baju lah, takut kotor apa-apa kecil nanti semua. Saya dah siap tukar baju. Saya dah lambat sebenarnya sebab mak saya dah bising-bising. So kita tengok apa yang diorang buat. Okay, janganlah lapar. Ayah saya Long.